Pada awalnya kita rasa semua konsultan tu sama aja. Cuma yang buat kami tertarik dengan Muazzin EV adalah My name is Sofian and I'm the manager for Masjid Waqt Tanjung. nama saya Ahmad Fasihi Al-Quais Ibn Mazlan. Jawatan saya di masjid adalah MRO ataupun pegawai dakwah lah di masjid ini, dan juga bahagian audio dan visual services. Cabaran dia sebenarnya audio kita dah hampir 10 tahun. Selepas latest punya renovation tu, dan audio dah down lah, banyak down, speaker pun banyak dah perlu ditukar dan sebagainya, dan juga paling important adalah audio processor kita perlu ditukar. Jadi selepas engage Muazzin EV, Alhamdulillah memberikan kita saranan dan juga idea-idea baru untuk kita memperbaiki audio sistem di masjid kita lah dengan harga yang berpatutan. We got referred to your company from someone very close to the mosque, and first impression was great. Contact was very easy, listening to every need we wanted, any question that we had, yes, so it was great. It was not like a push sell or something like other companies that we have experienced here. Sebenarnya pada awalnya kita rasa semua konsultan tu sama aja. Cuma lain-lain konsultan tu lain lah, dia punya cara pengubahsuaian. Cuma yang buat kami tertarik dengan Muazzin EV adalah Abang Farid sendiri. Cara Abang Farid bertemu ramah dengan kita dan memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang penggunaan masjid dan bagaimana kita dapat mengubahsuai masjid ni tanpa menggunakan kos yang tinggi. I think we found the right balance. We're very happy with it, especially now that we are really testing it live all the way during Taraweeh, the month of Ramadan. Yeah, it's really great. I've been praying outside most of the nights and at different location, and it's great. You really carry the voice of our imams really well, and wherever you are in the mosque. Yeah. Kepentingan PA system sebenarnya senang aja. Kalau kita nak lihat hatta masjid yang besar, paling besar dalam dunia, iaitu Masjidil Haram, mereka sangat utamakan PA system kerana itu yang akan memberi dampak yang paling besar kepada jemaah kita. Kalau kita ada PA system yang baik, kita ada surrounding yang baik bila jemaah hadir dan solat, walaupun suara imam tak sedap pun, tapi dengan PA system yang baik, ia dapat mampu memudahkan jemaah atau memberikan jemaah kepuasan dalam menghadiri solat di dalam masjid tersebut. Muazzin EV dalam memberikan khidmat yang terbaik buat masjid kami, dan sudah tentunya saya akan recommend lah untuk masjid-masjid lain juga menggunakan khidmat Muazzin EV kerana mereka memberikan khidmat yang orang kata sistem yang terkini, dan juga ahli-ahli mereka yang datang untuk mengajar kita dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Muazzin EV, This is our masjid too. Suara terang dan nyata.